Okey, depan aku ni ada sebiji throttle body RS 150 dengan TPS, yang mana pomeng lama sebelum ni dia dah adjust kat sini untuk nak dapatkan leader. Tapi dia macam ni tau, korang tak digalakkan usik benda ni. Sebab apa tau? Benda ni mempengaruhi voltage TP sensor dan juga map sensor. Okey, so kalau korang modified motor pakai ECU aftermarket, korang dah tak perlu usik benda ni. Korang just pergi hantar dyno, dia orang akan set degree punya TPS punya voltage degree berapa semua. So untuk ECU standard, korang tak dapat either, korang kena check benda lain. Korang jangan terus usik benda ni semata-mata nak dapatkan motor static. Okay, so benda ni tak ada kaitan. Korang boleh check voltage dia, sekiranya kurang ataupun lebih baru korang adjust. Bukan korang terus main adjust kat sini, pulas skru nak dapatkan leader. Tak boleh. Sebab korang dah pakai IACV manual ataupun auto. Untuk yang standard punya, tak perlu usik lah benda ni. So, benda ni ada kegunaan dia, tapi bukan suka-suka hati korang ubah. Okay, so bila throttle buka, dia berubah voltage. So tutup, fully close mesti 5. Fully close mesti 5. Okay, tak boleh lebih daripada 5. Kalau lebih daripada 5, motor akan ada masalah. Kurang daripada 5 sangat pun tak boleh juga. Kalau 99 ni okey lagi lah. Kalau 4.7, 4.8 tak boleh. Okey. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.